Hidup rakyat! Hidup rakyat! Henti, henti! Henti, henti! Kezaliman! Kezaliman! Hidup, 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 hidup! hidup rakyat. Hidup rakyat! Reformati, Reformati! reformati, Reformati! reformati. Reformati! Pertama sekali, terima kasih kepada semua yang hadir di atas sokongan semua orang. Alhamdulillah, saya ingin sampaikan beberapa perkara. Yang pertama sekali, semua layanan yang kami terima Alhamdulillah sangat bagus daripada pihak polis. Dan untuk makluman, pegawai polis yang menangkap saya adalah seorang pegawai polis India. Saya mula-mula ingat diorang hantar pegawai polis India ni, dia nak bagi saya. Alhamdulillah. Very professional. Mr. Kala very professional. Saya very happy with him. Dengan semua pegawai-pegawai yang berhubung dengan saya, Alhamdulillah, very good, very professional. Melainkan seorang saja, OCPD. Dengan OCPD, I'm not happy. Seperti mana saya bagi tahu sebelum ini. Dan Alhamdulillah, berkaitan dengan PC, apa yang akan kami lakukan selepas ini dan sebagainya, saya mohon tuan-tuan untuk bersabar sedikit. Sebab kami berada di situ lebih kurang 2 hari. So kita tak tahu apa perkembangan terbaru yang berlaku dekat luar sini berkaitan dengan perjuangan garah bersama. So insya-Allah mungkin kami perlukan masa berbincang dengan pihak peguam, dengan NGO-NGO yang lain, dan dalam masa terdekat kami akan keluarkan kenyataan bersama insya-Allah. So itu antara benda yang saya nak sampaikan dekat sini. Walau apa pun, teruskan berjuang. Perjuangan perlu dilaksanakan dan sebagainya. Cuma saya nak minta maaf juga kepada semua yang telah hadir ke perhimpunan tersebut, yang turut bersama. Saya tak sempat hadir ke situ kerana saya telah diangkut sebelum saya sampai di tempat tersebut insya-Allah. So sama-sama kita buat perubahan kepada negara dan sama-sama kita semua menghasut rakyat supaya mengikuti undang-undang. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Oh, satu lagi. Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Reformati! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tak berapa pandai sangat nak berucap ni. Jadi saya cuma boleh kongsikan pengalaman saya. Saya sebenarnya tak pernah tak berapa mengikutilah mana-mana perhimpunan. Saya lebih suka bergerak di belakang tabir. Tetapi apabila kerja-kerja di belakang tabir tu sudah mendapat liputan kepada semua pihak, maka saya suka untuk berkongsi ataupun suka untuk menyertai perhimpunan bersama NGO-NGO ini. Jadi sebelum saya sampai ke tempat perhimpunan, saya telah diangkut di Masjid Kampung Baru, dekat Kampung Baru. Jadi dekat situ belum sempat lagi saya sampai dan saya orang pertamalah yang dibawa ke sini. Dan selama 2 hari saya banyak belajarlah bagaimana satu orang yang berjuang dia mengalami ataupun dia dapat meningkatkan perjuangan dia tu ataupun dia menjadi seorang pejuang sejati apabila dia diuji. Jadi saya dalam sel tu banyak saya belajarlah walaupun berseorangan. Martabat dah naik. Martabat dah naik. Jadi itu sajalah. Insya-Allah. Terima kasih. InsyaAllah. Alright, insya-Allah. Terima kasih semua. Okey. Dan satu lagi. Membujur lalu, melintang patah, teruskan perjuangan. Reformati. Reformati. Lawan tetap lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.